yang benar dari sumber yang sahih dan elakkan daripada membuat kekecohan yang boleh mendatangkan kebimbangan orang awam. Kerjasama anda amat dihargai. Ulang suara, dipohon kepada semua penduduk Taman Pelangi Indah dan orang awam agar bertenang dan jangan panik. Penduduk yang terjejas diminta untuk berpindah ke pusat penempatan sementara yang ditetapkan dan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Orang ramai juga diminta untuk tidak menyebarkan sebarang spekulasi atau kenyataan palsu berkenaan dengan insiden ini. Dapatkan maklumat yang benar dari sumber yang sahih dan elakkan daripada membuat kekecohan yang boleh mendatangkan kebimbangan orang awam. Kerjasama anda amat dihargai. Ulang suara, dipohon kepada semua penduduk Taman Pelangi Indah dan orang awam agar bertenang dan jangan panik. Penduduk yang terjejas diminta untuk berpindah ke pusat penempatan sementara yang ditetapkan dan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Orang ramai juga diminta untuk tidak menyebarkan sebarang spekulasi atau kenyataan palsu berkenaan dengan insiden ini. Dapatkan maklumat yang benar dari sumber yang sahih. Puan dan puan-puan, dipohon kepada semua penduduk Taman Pelangi Indah dan orang awam agar bertenang dan jangan panik. Penduduk yang terjejas diminta untuk berpindah ke pusat penempatan sementara yang ditetapkan. Pada pagi ini bersama saya adalah chief bagi insiden bagi komander bagi operasi bencana. Okey, kita serahkan kepada pasukan insiden untuk memberikan sidang media. Silakan tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, tolong bagi kerjasama cik. Yang ini untuk sidang media saja. Untuk media rasmi saja. Move. Baik, cut. Okey.